Canggih betul spek mata ni, siap ada skrin dekat dalam dia. Ini dia MyView AR Smart Glass. Spek mata yang memang canggih macam dari masa depan. Tengok ni, ada skrin tau dekat dalam spek mata ni, memang next level. MyView Smart Glass ni macam personal assistant lah. Dia boleh bantu buat macam-macam tau. Contohnya nak translate sesuatu perkataan ataupun nak navigate map waktu driving. Yang bagusnya spek mata ni memang ringan tau. Dia punya berat cuma 43 gram je. Lepas tu dia punya saiz pun tak besar sangat tau. Nampak macam spek mata yang biasa je. Maknanya kalau nak pakai tu okey lah, tak adalah nampak bulky sangat. Dekat sini ada dua speaker dekat bahagian kanan dengan bahagian kiri. Lepas tu ada port USB Type-C untuk cas dan butang power. Lepas tu dekat bahagian tepi ni pula ada touch control untuk navigate dekat dia punya menu. Cuba tengok dia punya apps ni, memang sangat simple dan mudah difahami. Dekat sini kita boleh pilih lah sama ada nak pakai translator, prompter ataupun navigation. Dia punya translator pun memang membantu tau. Lagi-lagi kalau kita nak berbual dengan orang yang berlainan bahasa. Bila dah connect dekat smartphone, bolehlah kawal macam-macam. Nak tengok setting boleh, nak kawal brightness boleh, nak control volume boleh, dan boleh pakai dia punya touchpad. Dia punya touchpad ni pun memang responsif tau. So agak mudah lah nak navigate dekat menu. Bila dah pakai smart glass ni, lagi mudah lah nak drive kereta sebab tak perlu tengok map setiap kali nak masuk sempang. Cuba tengok skrin dekat smart glass ni, memang canggih kan. Siap ada jarak dengan masa tau. Lepas tu siap ada jam lagi. What is the weather today? Laju juga. Dia punya speaker dekat sini pun agak kuat tau. Memang syok lah kalau nak dengar muzik, rasa macam pakai earphone. Yang bagusnya dekat sini siap ada myopia kit tau, untuk orang yang ada masalah rabun jauh. Nak pasang pun senang je tau. Cuma screw je dekat bahagian tengah ni, lepas tu terus boleh pakai. So kalau korang tengah cari satu spek mata yang canggih dan futuristik, memang boleh try lah MyView AR Smart Glass yang baru ni.